Seorang lelaki yang merempuh dua penembak bermotosikal hingga salah seorang maut didakwa atas pertuduhan membunuh di Mahkamah Magistrate Klang pada Jumaat. Peniaga, Argana Salingam, 49 tahun, mengangguk tanda faham selepas pertuduhan dibaca di hadapan Magistrate ARTI ini. Bagaimanapun tiada pengakuan direkodkan daripada tertuduh yang memakai kemeja T berkolah hijau kerana kes bunuh berada di bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi. Mengikut pertuduhan, lelaki itu didakwa membunuh Ketinesh Kumar, 33 tahun, di hadapan simpang masuk Taman Seri Kapar, Batu 12, Jalan Keretapi Lama of Jalan Kapar jam 9.46 hingga pukul 9.47 pagi pada 5 Mac lalu. Pertuduhan dibuat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan yang membawa hukuman mati atau penjara antara 30 hingga 40 tahun dan jika tidak dijatuhkan hukuman mati, hendaklah disebat tidak kurang 12 kali jika sabit kesalahan.